Udara segar membuat burung beo Pinky terbang gembira dan dia memandangnya dengan penuh kasih sayang. Pinky berbalik memandang bunga-bunga cantik di depan rumahnya dalam suasana damai. Walaupun kehidupan keluarganya sederhana, gadis itu sentiasa menjaga hati yang hangat dan pandangan penuh harapan. Gadis zamrud yang patah. Semasa bersantai, dua pancaran cahaya tiba-tiba berkelip dan membuat Pinky terkelip. Keharmonian suasana tiba-tiba terganggu oleh kemunculan mengejutkan ini. Ternyata salah seorang daripada dua orang itu adalah Katie yang sedang berjalan dengan gembira dalam gaun perak berkilauan. Gadis berlian terkaya. Katie! Hai Pinky. Orang lain itu ialah Rose, seorang gadis cantik dalam gaun merah jambu rubi yang anggun, berjalan perlahan dengan pandangan yang menawan. Gadis kaya rubi. Rose! Hai, hello Rose. Hai Pinky. Hai semua. Hai semua. Hai Pinky. Semasa gembira berkumpul, ketiga-tiga mereka terkejut apabila kereta diraja meluru, membawa berita mengejutkan yang akan diumumkan tidak lama lagi. Perhatian semua. Istana Diraja akan mengadakan majlis tari menari yang mewah malam ini. Sesiapa yang paling bersinar akan dinobatkan sebagai putri oleh ratu. Itu hebat! Saya akan menjadi seorang putri! Saya ingin mendaftar! Adakah kamu bertiga mendaftar? Ya! Baiklah, sila ikut saya ke istana. Sekarang! Ya! Baiklah, sila bersiap dan kelihatan yang terbaik. Ya! Dan fase anda bermula sekarang! Apabila masa bermula, penasihat diraja melangkah ke belakang dan meninggalkan pentas kepada tiga gadis tersebut. Gadis-gadis itu telah pun menyediakan bahan-bahan mereka dan bersedia untuk menunjukkan kemahiran mereka. Mari kita lihat bagaimana mereka bersinar. Katie membuka kotaknya, mengeluarkan sebutir berlian dan memasukkannya ke dalam mesin. Kemudian dia menekan tombol itu dan menunggu dengan tenang. Bagaimana dengan Rose? Dia mengambil kain yang telah disediakan dan menggunakan mesin tekan tangan yang kuat untuk menekan batu permata rubi. Kekuatan menekan yang kuat membuat Katie di seberang kagum. Dia tidak menyangka rakannya yang kelihatan kecil itu begitu kuat. Permata rubi perlahan-lahan bertukar menjadi serbuk kilauan berkilat. Ia cepat menutupi kain putih itu, mencipta cahaya merah yang terang dan mengagumkan. Itu hebat! Sementara Katie masih mengagumi rakannya, mesinnya juga siap dan mencipta kain berlian berkilauan yang kelihatan cerah dan anggun.
kain Kathy sangat berharga, menyebabkan Pinky berasa risau di sebelah sana kerana dia belum melakukan apa-apa lagi. Dia berasa gemetar dan kekok apabila keadaan perlahan-lahan menjadi semakin tegang. Melihat pokok menjalar, Pinky tiba-tiba mendapat idea. Dia dengan cepat mengeluarkan penggelek doh dan tanpa banyak bercakap, menggunakannya untuk menghancurkan daun-daun. Tetapi dia terlalu teruja, jadi segala-galanya di sekelilingnya juga bergegar. Oh, terima kasih banyak atas bantuan anda. Jangan sebutkannya. Hey, Pinky! Hati-hati, okey? Maaf. Sangat maaf. Segala-galanya perlahan-lahan bergerak ke arah yang betul. Pokok anggur dihancurkan menjadi serat lembut. Sekarang Pinky boleh menggulungnya untuk mencipta kain hijau seperti yang dia mahukan. Pinky gembira dengan kain itu. Kemudian dengan cepat mula memotong dan menjahitnya. Dengan berhati-hati membentuk gaun berdasarkan idenya. Rose terus memotong dan menjahit dengan yakin. Dengan tangan yang mahir, dia mengendalikan setiap potongan dengan cara yang berhati-hati dan elegan. Tidak seperti rakan-rakannya, Kathy memilih item yang lebih unik. Dia menggunakan berlian itu sendiri untuk menghiasi setiap perincian pakaian tersebut. Nampak agak pelik, tetapi juga penuh dengan janji. Selepas bekerja keras, sepanjang petang, Pinky akhirnya selesai. Dia melihat hasil kerjanya dan tersenyum dengan kepuasan kerana semuanya kelihatan sangat baik. Sudah tentu, Rose tidak mahu gaun itu kelihatan biasa. Dia menggunakan permata rubi untuk menghiasnya, berharap untuk menyerlahkan kemewahan reka bentuk tersebut. Itu nampak cantik. Lihat apa yang Kathy baru jumpa. Kain chiffon putih yang cantik. Dia perlahan-lahan menyelimutkannya atas gaun itu. Kemudian tanpa ragu menaburkan serbuk berlian berkilauan di atas. Dia juga menambah bunga-bunga kecil di bahagian atas, menjadikan keseluruhan reka bentuk lebih seimbang, lembut, dan anggun. Saya tidak mempunyai aksesori berkilau seperti mereka. Melihat reka bentuk yang cantik dari kawan-kawannya, Pinky berasa lebih risau dan sedih kerana dia belum yakin dengan pakaiannya. Ketika itu, burung nuri kesayangannya terbang ke arahnya. Terima kasih banyak. Pinky dengan gembira membuka bagnya, tetapi di dalamnya hanya terdapat bahan mentah sederhana. Dia beralih dari kekecewaan kepada berasa putus asa. Oh tidak, saya tidak perlukan benda-benda itu. Apa yang berlaku, Pinky? Pinky, ada apa? Ada masalah? Saya tidak mempunyai sebarang permata berkilau untuk menghias pakaian saya. Hei, kenapa tidak tanya kami? Kami boleh tolong anda juga. Itulah benar. Kami akan sentiasa berada di sini untuk membantu anda. Betul ke? Tak dapat nak ucapkan terima kasih cukup untuk ini. Oh sayang, sudah hampir masa. Apa kata kita bergabung dan bantu Pinky siapkan pakaian dia bersama-sama? Okey. Rose dan Kathy tidak bersaing. Mereka berdua mahu rakan mereka mendapat hasil terbaik.
Jadi mereka saling membantu dan mewujudkan semangat berpasukan yang ramah dan mesra. Itu ajaib. Terima kasih banyak kerana membantu saya. Kita bertiga patut pergi tukar pakaian. Ketiga gadis itu dengan bangga memakai hasil ciptaan mereka. Sekarang mereka kelihatan seperti putri dongeng, cantik dan cerah, dengan hati yang baik. Hei Pinky, jom naik pentas bersama. Baiklah, jom kita pergi. Wow, anda telah melakukan dengan hebat. Saya memutuskan orang yang akan menjadi putri adalah... Tuanku, dua gadis ini layak menjadi puteri. Tetapi, tuanku, Pinky benar-benar menonjol. Susah sangat untuk saya memilih. Saya telah memutuskan bahawa ketiga-tiga anda akan menjadi putri. Terima kasih, tuanku. Tiga mahkota kini bersedia mencari pemilik baru mereka. Kini, ketiga-tiganya benar-benar menjadi putri kerajaan, bersinar dengan kegembiraan dan kebanggaan. Mulai sekarang, anda semua akan menjadi puteri kerajaan ini. Tahniah!